Tidak ada kata yang dapat menggambarkan betapa bangganya kami hari ini dengan pencapaian bakal doktor kita, iaitu Dr. Sofia. Tahniah atas kejayaan Viva PhD dengan keputusan lulus minor correction hanya dalam masa 2 jam sahaja. So, apakah rahsianya untuk lulus Viva dalam masa hanya 2 jam sahaja? Rahsianya adalah penulisan tesis yang sangat berstruktur. Oleh itu, kami panel pun mudah nak faham. Minor correctionnya pula adalah disebabkan oleh repeating information. Contohnya macam ini. Tambahan lagi, pelajar telah membentang dengan baik. Segala persoalan ketika saya membaca tesis, saya beritahu daripada presentation saja. Semoga kejayaan pelajar PhD ini akan menjadi sumber inspirasi kepada awak semua. Sedikitlah tips untuk berjaya dalam master PhD. Nanti lain kali video saya share lagi. So, nak daftar di mana? Daftarlah di UTHM.